Hai semua, selamat datang. Dalam sesi penerangan kita kali ini, kita nak sembang pasal satu topik yang saya rasa sangat kritikal. Terutamanya kalau anda seorang pelajar ijazah sarjana muda MUT jarak jauh yang tengah pening kepala bertungkus lumus siapkan laporan penyelidikan. Kita akan tengok macam mana anda boleh bina sebuah laporan akademik yang mantap sambil berdepan dengan satu godaan moden yang sangat luar biasa sekarang ni. Ya, kecerdasan buatan atau AI. Jom kita mulakan. Menulis laporan akademik ni memang boleh buat kita rasa tertekan, kan? Ada banyak lambakan data nak kena urus, kerangka teori lagi, nak cari rujukan yang macam tak ada kesudahan. Lepas tu, tiba-tiba muncul AI macam ChatGPT. Persoalannya sekarang, adakah AI ni macam cheat code mutlak untuk anda siapkan tesis tu dengan pantas atau ia sebenarnya perangkap yang akan hancurkan markah anda nanti? Premis asasnya kat sini mudah je. AI itu adalah pembantu atau anggap je macam intern anda. Ia satu alat yang sangat berkuasa, betul, tapi ia sama sekali bukan pengganti anda. Anda adalah arkitek sebenar. Okey, ini secara ringkas peta perjalanan kita hari ini. Kita mula dengan asas utama model kajian, lepas tu kita tengok cara menghubungkan pemboleh ubah kajian. Kemudian kita masuk bab etika bantuan AI, diikuti dengan teknik parafrasa dan pengesahan fakta, dan kita tutup dengan tanggungjawab akhir penyelidik. Bahagian 1. Asas utama model kajian. Fasa pertama dalam penulisan laporan akademik iaitu fasa perancangan. Bayangkan anda ni seorang ketua arkitek. Logik tak kalau anda nak bina sebuah rumah yang kukuh tanpa plan yang jelas? Sudah tentu tak boleh kan? Mahu runtuh rumah tu nanti. Dalam penyelidikan, pelan induk inilah yang kita panggil sebagai model kajian. Ia memvisualisasikan dengan tepat apa yang anda nak bina, kaji dan uji. Tapi kena ingat, pelan ni tak boleh main lukis ikut suka hati je. Ia mesti dibina atas tapak yang sangat kukuh, iaitu berdasarkan kajian literatur dan artikel jurnal yang sebenar. Bukannya sekadar idea rawak atau tekaan melulu anda. Bahagian 2. Menghubungkan pemboleh ubah kajian. Kita dah ada plan induk. Sekarang, macam mana komponen di dalamnya berhubung? Benda ni nampak teknikal, tapi mari kita terjemahkan terma akademik ni kepada sesuatu yang kita lalui hari-hari. Kita ada pemboleh ubah bebas atau kita panggil IV dan pemboleh ubah bersandar atau DV. Anggap je ia macam konsep sebab dan akibat yang paling ringkas. Contohnya, bayangkan fasa penggunaan e-dompet. Niat penggunaan e-dompet tu adalah akibatnya kan? Jadi itulah DV kita. Habis tu, apa sebabnya orang nak guna aplikasi tu? Mungkin sebab adanya elemen kepercayaan dan keselamatan. Kedua-dua inilah yang bertindak sebagai IV kita. Mudah je kan? IV ialah faktor yang memengaruhi dan DV ialah hasil yang anda nak kaji tu. Kalau anda ambil model kajian sedia ada, anda mungkin terfikir nak ubah sikit sana, sini supaya lebih ngam dengan tajuk kajian anda. Boleh ke buat macam tu? Jawapannya, boleh. Tapi ada satu peraturan emas, anda sama sekali tak boleh tambah atau buang pemboleh ubah secara sesuka hati. Setiap kali anda ubah suai sesuatu model kajian, ia wajib disokong dengan justifikasi akademik yang sangat kukuh. Maksudnya, kena ada sokongan literatur atau artikel ilmiah yang kata, ya, perubahan yang anda buat ni memang masuk akal. Kenapa justifikasi ni penting sangat? Jom kita tengok perbandingan ni. Kalau model anda kata tahap keselamatan mempengaruhi penggunaan e-dompet. Logik kan? Data yang anda dapat nanti pun pasti sah. Tapi bayangkan tiba-tiba model anda menyatakan motivasi belajar mempengaruhi penggunaan e-dompet. Biar betul, ini dah lari jauh ni. Responden anda pun tak akan boleh jawab soalan ni dengan waras. Jadi, pemilihan pemboleh ubah yang tepat dan logik ni sangat penting untuk memastikan kesahihan data anda. Kalau dari awal model tak logik, analisis data yang beratus-ratus tu nanti hanya buang masa je. Bahagian 3. Etika bantuan kecerdasan buatan. Pelan dah ada, kerangka dan logik. Sekarang kita perlukan alat untuk mula membina. Dekat sinilah AI masuk campur. Tapi sebagai pelajar moden, kita kena pandai beza fungsi teknologi ni. AI ni alat banti yang sangat fantastik. Anda boleh jadikan dia rakan untuk sumbang saran atau jadikan macam kamus tata bahasa yang canggih untuk semak struktur laporan anda. Tapi, ini amaran keras ya, ia jadi sangat tak beretika kalau anda jadikannya alat ganti. Contohnya, minta AI tulis keseluruhan laporan dari A sampai Z. Atau yang paling teruk, minta AI reka data palsu. Macam saya cakap tadi, AI ni macam intern anda. Kadang-kadang kalau dia tak tahu, dia suka-suka je reka cerita dengan penuh yakin. Kalau anda biarkan AI ambil alih 100%, itu bukan lagi belajar. Itu salah laku akademik secara terang-terangan. Bahagian 4, parafrasa dan pengesahan fakta. Sekarang kita tengok cara praktikal guna AI tanpa langgar undang-undang akademik.
Macam mana nak guna AI untuk betulkan struktur ayat supaya lebih formal dan akademik tanpa terjebak isu plagiarism? Mudah je. Langkah pertama, beri prompt yang jelas. Contohnya, suruh AI perbaiki ayat ini supaya lebih akademik tanpa ubah maksud asal. Lepas tu, langkah kedua, baca output tu. Tolong jangan sekadar copy-paste. Langkah ketiga, sahkan balik maksud ayat tu dengan teks asal anda. Pastikan intipatinya tak lari. Dan yang paling penting, langkah keempat, tulis semula guna pemahaman dan gaya bahasa anda sendiri. Ini cara paling selamat untuk kekalkan keaslian kerja anda. Ada satu fakta mengejutkan fasal AI ni. Dia memang sangat pakar menipu dengan yakin. AI boleh cipta rujukan jurnal yang langsung tak wujud kat dunia ni. Siap bagi nama penulis dengan nombor muka surat sekali. Jadi, anda wajib guna senarai semak ni untuk buru rujukan palsu. Pertama, cari tajuk jurnal tu kat Google Scholar. Kedua, semak nombor DOI dia. Ketiga, sahkan betul ke nama penulis tu wujud. Dan yang terakhir, kalau artikel tu betul-betul wujud pun, pastikan abstraknya memang selari dengan apa yang AI tu dakwa. Jangan rusakkan kerja keras anda semata-mata sebab anda tersilap guna rujukan hantu. Seterusnya, tolong ambil perhatian sikit kat sini, fasal isu kesahihan data. Ingat, AI tak kenal pun siapa responden anda. Dia tak tolong kutip pun borang soal selidik anda kat luar sana tu. Kalau anda bagi arahan kat AI, hasilkan data korelasi untuk jadikan hipotesis kajian saya diterima, anda secara literal baru je palsukan data penyelidikan. Ini perbuatan yang akan melenyapkan terus nilai kesahihan kajian anda. Ingat ya, tanggungjawab untuk mengutip dan mengesahkan data tulen sentiasa terletak di bahu anda sendiri, bukannya pada mesin. Bahagian 5. Tanggungjawab akhir penyelidik. Apabila laporan dah hampir siap, siapa yang kena pikul tanggungjawab sepenuhnya? Andalah jawabnya. Anda adalah penyelidik utama. Jadi, sebelum bersemangat nak tekan butang hantar tu, pastikan anda dah lalu senarai semak etika terakhir ni. Pertama, sahkan kesahan data analisis secara manual. Kedua, pastikan keputusan analisis tu dapat dihubungkan dengan tepat kepada model kajian anda. Ketiga, semak dan sahkan semua rujukan sastra, tak kiralah fizikal atau digital. Dan keempat, pastikan keseluruhan laporan ni memang mencerminkan titik peluh dan usaha intelek anda sendiri. Anda gunakan AI untuk mengilap perabot, bukannya suruh AI tebang pokok dan buat perabot tu untuk anda. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan sebelum anda hantar tugasan anda nanti. Adakah laporan ini benar-benar mencerminkan apa yang anda faham atau ia sekadar gema kosong daripada sebuah mesin? Jadikanlah AI sebagai penukul dan gergaji yang memperkemaskan kerja anda, tapi pastikan yang membina rumah itu tetap anda sendiri. Teruskan belajar, sentiasa beretika dan hasilkan laporan yang buat anda rasa bangga. Terima kasih sebab sudi luangkan masa dalam sesi kita kali ini. Selamat maju jaya dengan kajian anda.